Menipu seorang peguam di Reman terhadap 3 anggota pemerintahan di sebelah lain. Saya tak rasa ada sesuatu yang tak kena ni. Assalamualaikum Tuan Harik. Maaf ganggu, saya nak maklumkan yang bahan-bahan makanan untuk anak yatim tu dah habis dan dah nak expired dah pun yang ada. Masak je, kan bazir. Tapi Tuan, barang tu semua memang dah expired. Tak boleh dah untuk anak yatim nak makan. Inilah, awak ambil duit ni, anggap je sebagai insentif. Awak masak je lah apa yang ada. Tolong untuk Untuk saya. Ni load untuk hari ni. Semua ni akak dah masak. Makan je. Kak, makanan ni bau dia pelik sangat kak. Betul tu kak, macam dah basi je tak pelik. Makanan ni semua akak dah masakkan. Makan je. Jangan banyak tanya sangat. tengok apa saya bawa ni. Apa ni? Kan baru hari tu awak beli handbag. Alah, kita kan mampu, apa salahnya? Tapi awak ni kerja rumah anak yatim je. Mana dapat duit banyak-banyak ni? Mahal ni. Sebenarnya, saya guna je duit rumah anak yatim tu. Tapi awak jangan risau. Lagipun duit tu kan banyak. Boleh ke macam tu? Boleh, percaya saya, okey? Kalau macam tu, esok nak gelang emas kilap boleh? Boleh, apa salahnya? Syazrin, kau okey ke? Aku muntah tadi, perut aku sakit sangat. Aku baru start sedap badan lah. Mungkin sebab makanan yang kita makan semalam kot. Aku pun 2 kali kalau masuk toilet. Itulah tu. Macam mana ni? Nak beritahu kat Lena tak? Rasanya kita kena beritahu kot. Alia, Syazrin, kenapa ni? Kak Lena, perut kami sakit sejak lepas makan semalam. Syazrin? Lepas muntah kak. Makan semalam masih pelik sangat. Tapi kami takut nak cakap apa-apa. Pelik? Kak Amalia yang masak? Masa kami cuba cakap, dia marah-marah pula. Tak rasa ada sesuatu yang tak kena ni. Nak tolong angkat siasat? Boleh? Okey, sini plan. Wah, Rik. Makin bergaya sekarang. Jabat boleh macam. Eli! Alah, biasa-biasa je. Rezeki lebih dah katakan. Rezeki lebih ke rezeki anak-anak yatim yang kau guna? Kau jangan nak fitnah-fitnah aku. Aku bukan fitnah. Aku tahu rumah anak yatim ni baru dapat fund dari NGO dengan kerajaan. Cuma tu lah. Barang dapur tak cukup. Toilet banyak rosak. Tapi kau beli kereta baru. Macam. Tapi, tu duit atas rumah anak yatim. Aku kan pengurus. Aku boleh guna ikut budi bicara. Boleh bicara ke salah guna kuasa? Aku ni bukan baru kenal kau semalam. Kau datang sini nak ceramah aku ke? Tak kau nak kongsi sikit sebenarnya ni? Macam ni lah. Apa kata kau ambil duit ni dan kau tutup pun dah. Bagus kan kau ni. Macam faham-faham je apa aku nak. Ada orang ke nak kau jawab tu? Ini kerja dia. Kenapa kau ni? Tahun 2024 punya file tak ada ke? Sepatutnya ada kat sini. Ain, file kewangan untuk tahun 2024 letak kat mana?
Tak adalah kat sini. Oh, fail tu ke? Tak silap Encik Arif suruh buang tahun lepas. Katanya semua data penting. Sebab semua kan dah digital sekarang. Buang, tapi kita tak ada pun salinan digital yang lengkap untuk tahun tu. Saya pun pelik. Tapi saya ikut arahan je. Dia kata tak payah simpan benda lapuk. Nanti penuhkan rak je. Oh, ya ke? Terima kasih. Tak ada. Macam mustahil je tak ada. Memang sah ni ada benda yang dia nak sorokkan. Alia, Syazrin. Duduk. Dan korang sempat datang. Dah lama tunggu masa macam ni, Kak. Apa yang kakak jumpa sebenarnya? Sebenarnya, akak dah cek semua transaksi tahun lepas. Nampak macam ada yang pelik. Pengeluaran banyak tapi hasil dia tak ada dekat rumah anak yatim ni. Bukti ni cukup ke, Kak? InsyaAllah cukup. Kita just perlu ada saksi je. So, korang boleh jadi saksi akak. Kalau Encik Harik tahu, Tak apa, dia takkan tahu sebab semua ni untuk kebenaran. Dia tahu ke tak, biarlah. demi yang lain juga. Kita buat sama-sama. Kalau macam tu, korang teman akak jumpa SPRM esok Boleh, Kak? Boleh, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah masuk. Okey, terima kasih atas keberanian dan kerjasama anda semua. Kami daripada pihak kami akan buka siasatan selanjutnya lah. Kami cuma perlukan kerjasama daripada pihak kamu bertiga. Kalau bukti mencukupi, keadilan pasti dapat ditegakkan. Masuk. Tuan Harik, ada orang penting nak jumpa. Kenapa? Tak dalam jadual pun. Okay, saya Far dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya nak menemui buat cik berkaitan dengan satu siasatan. Siasatan apa Saya tak faham lah. Ni prosedur biasa je. Saya nak cik bekerjasama lah. Akhirnya, segalanya telah terbukti. Tuan Harik dan tukang masak Cik Amalia telah diberkas atas kesalahan menyeleweng duit dana anak-anak yatim dan juga melakukan aktiviti rasuah. Setelah membuat senjata lanjut, tertuduh Cik Eli binti Kamara juga terlibat langsung dalam gejala rasuah di rumah anak yatim Al-Makmur. Beliau juga diberkas untuk siasatan lanjut. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenang, kalau ku disuruh, pasti datang sang saka biru. Kami akan menang. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah, mana boleh berserah. Yeah.